salah macam biasa. Serius, kau comel? Comel? Alisha malu. Ani, sudahlah. Aku syak itu mesej rahsia musuh yang menyamar jadi peminat. Alisha. Kai, cepat sikit weh. Kau dah siap belum rancangan tu? Jangan lama-lama sangat. Nanti Alisha masuk ruang latihan dulu. Sabarlah Li. Ni bukan baca ayat sirap. Ni sains, faham? Aku kena sembangkan frekuensi suara dengan pH minuman ini. Silap dikit je, nanti suara Alisha bukan jadi titik, jadi gajah. Kau sanggup kena terajang gajah? Tak nak weh. Tapi serius dah. Ni selamat kan? Aku tak nak dia sakit perut. Aku cuma nak dia berhenti membebel kejap je. Asyik Ali fokus. Ali jangan main. Ali guna iris. Tinggal aku pun boleh overhead lah. Selamatlah. Bahan dia dari jus mangga dengan ekstrak bunga kakak tua. Efek dia lebih kurang 15 minit je. Tapi masalah dia, macam mana kau nak bagi Alisha minum tanpa dia syak? Insting detektif dia tu lain macam. Alah, relax lah bro. Aku dah ada plan. Aku cakap ni minuman hadiah dari Jenal. Sebab dia ejen terbaik lah ni. Alisha kan respect gila Jenal. Confirm minum punya. Wah, berani gila kau punya nama Jenal. Kalau Jenal tahu, kita berdua masuk latihan NASA sebalik sebulan. Demi hiburan sejagat. Kan, bayangkan Alisha marah. Tapi suara dia, wait, sejarah besar untuk mata weh. Weh semua, tengok si Ali dengan Kai tu. Dari pagi berbisik je. Aku syak diorang plan benda besar. Bisa kejutan kot. Mana jadi Mun. Tapi Ali nampak gelisah sangat. Kai pun muka pucat. Alah, mesti diorang jealous dengan aku. Semalam kan aku top skor simulasi terbang. Biasalah, gabungan kacak dengan laju ni susah nak lawan. Oh alo Jack, rasa sungguh lah mu ni. Aku rasa dia nak buat eksperimen tu. Aku nampak botol-botol tu lampu. Mu rasa apa Rosa? Entah, belum cari kot. Ali kan selalu cuai. Kalau meletup kat kantin, aku angkat tangan. Janganlah. Jahat sangat. Ali dah banyak berubah. Mungkin minuman kesihatan. Alisha datang. Orang semua ni tak ada kerja ke? Kenapa tak ada seorang pun dekat bilik simulasi? Mata bayar kita jadi ejen, bukan tukang gosip. Rudy. Garang macam Malaysia Hafiz lelaki. Shhh. Tengok tu. Ali dah pergi jumpa Alisha. Shhh. Baik semua dia. Dalam kiraan 1, 2, 3. Alisha, kebetulan jumpa. Penat ke lepas simulasi? Ali, kenapa kau belum tukar baju latihan? Dan kenapa botol kau warna ungu? Itu tak ikut protokol kesihatan akademi lah. Jangan salah faham. Ni minuman kiriman Jenal. Khas untuk kau. Katanya, ejen terbaik bulan ni. Jenal pesan suruh kau minum supaya tenaga pulih. Dari General? Kenapa dia tak bagi sendiri tadi masa briefing? Sebab Jenal sibuk urusan cyberraya. Dia titip dekat aku. Kau tak percaya Jenal ke? Baiklah. Tapi kalau pelik, aku report kau. Kenapa rasa macam air kolam? Itu rasa herba. Rasa sihat. Ani, kenapa tak aku rasa Apa kau cakap? Ani, apa kau buat ni? Kenapa suara aku jadi macam Alisha jadi hitam. Alisha, cuba cakap Jet idola aku. Cepatlah cakap. Jangan lari kau, Jet. Aku panah kau. Alamak, Pitik marah. Chris, ciao dulu.
Alisha, jangan marahlah. Jujur, aku cakap, walaupun suara kau wek-wek, kau nampak lagi manis. Tak seram macam biasa. Serius, kau comel. Comel? Cik, Alisha malu. Ali, sudahlah. Kesian Alisha. Alisha, kau suka suara ni ke? Suara asal kau yang suka marah aku tu. Ani, kau. Awas kau ya. Malam ni tak ada sesi coklat. Aku balik. Okey dah. That's all guys. Sampai jumpa prank seterusnya. Halo semua. Hari ni Ali nak buat eksperimen sikit. Orang kata kalau nak tahu seseorang tu peduli ke tak, kita kena buat dia cemburu. Jadi Ali dah sedia surat pink wangi ni. Kai, kau dah ready? Kai, jangan slow-slow lah. Jangan sampai sensor Alisha tangkap suara kita. Ali, aku masih tak yakin lah. Kau ni betul-betul ke nak guna parfum squad ni. Tak kau suruh tu. Dia buang-buang. Mawar je putunya nak weh. Justru tu bagi feel perempuan betul-betul. Alisha tu teliti gila. Kalau kertas biasa, dia takkan percaya. Kita kenalah buat dia yakin ada hijab perempuan luar yang tengah rapat dengan aku. Tapi kenali, kenapa aku yang kena tulis? Tulisan aku ni dalam macam cakar ayam. Lagilah bagus. Nanti dia ingat tulisan perempuan yang gugup tulis surat cinta. Nanti time rehat, kau bisik dekat Moon ya. Kau tahu kan, Moon tu radio akademi. Sekali dia tahu, satu mata confirm tahu. Iman, korang takkan percaya apa yang aku dengar dari Kai tadi. Apa benda Moon? Jangan menjerit lah. Nanti Mega Leo dengar. Betul tu Moon. Tenang dulu. Cerita apa? Ali tu. Dia dapat surat rahsia. Romantik gila. Katanya ada ejen dari sektor luar jatuh cinta dengan keberanian Ali masa lawan Cyberaya semalam. Alah, palingan surat selalamat. Siapa je nak suka budak yang selalu jatuh skateboard tu? Bising betul. Ada orang suka Ali ke tak tambah markah latihan pun. Ini konspirasi. Surat tu sepatutnya untuk aku. Mesti pengirim tu salah type nama. Jet dengan Ali. Dekat je dekat keyboard. Tak dekat pun. Oh alo Jet. Biarlah Ali tu rasa happy sikit. Mon, surat tu warna apa? Pink, bau mawar. Wangi sampai hujung koridor. Alah, paling-paling tu bil campaign je. Mana ada orang minat Ali lebih daripada minat aku. Jet, janganlah cakap lagu tu. Ali Soko ni dah hebat. Biasalah ada orang suka. Betul tak Rudy? Mengarut. Ikut dia lah. Tak penting pun. Tu, kat hujung sana, Ali tengah senyum sorang-sorang baca surat sayang dia. Gaya macam nak punding latihan sebab dating. Kenapa semua berkumpul kat sini? Jack, Chris, balik ke pos. Moon, berhenti sebarkan gosip yang belum tentu betul. Alisha, ni betul lah. Tengok tu. Ali senyum-senyum sambil cium surat. Dia cium surat tu. Menjijikkan. Kertas penuh kuman. Tapi Alisha, Ali nampak bahagia sangat. Mungkin dia betul-betul dah jumpa seseorang tu. Baguslah. Jadi dia tak ganggu fokus aku masa misi lagi. Aku patut bersyukur. Tapi Alisha, kenapa tangan awak genggam musuh kuat sangat? Sampai bunyi. Ni sebab pemegang licin. Dah, aku nak jumpa dia. Bukan sebab cemburu ya. Sebab latihan dah mula. Ali, bagi kertas tu. Aku syak itu mesej rahsia musuh yang menyamar jadi peminat. Alisha, janganlah. Ni surat peribadi. Dia kata nama aku manis. Macam coklat. Manis? Siapa cakap? Sebut nama dia. Aku semak database sekarang. Tak boleh lah. Kau cemburu ke? Ni. Untuk Ali sayang, miau miau miau. Tertanda comot. Apa ni? So maksud dia, Ali sayang, jangan lupa bagi aku sardin premium sebab aku tolong kau latihan hari. Yang benar, coba. Uish, Alisha, mau jenis dengan kucing. Rupa-rupanya saingan Alisha seekor kucing. Berat kes ni. Alisha, buka merah sampai tak dapat surat kucing. Ini sebab Ali, kau sengaja kan? Kau ni selalu garang. Tapi tadi kau betul-betul cemburu kan?
Takut aku ada peminat lain selain kau. Ali! Jadi kau suruh Kai terjemahkan bunyi comot jadi surat? Alah hai, sebab Alicia comel lah bila marah. Tapi jujur, kau risau kan kalau aku ada fans betul? Entahlah, aku nak lapor jenal biar kau tak dapat makan tengah hari. Prank berjaya. Jumpa lagi prank seterusnya. Best. Ha! Bye-bye!